Bayangkan anda berada di dalam hutan tebal Mongolia 70 juta tahun yang lalu. Di sebalik rimbunan pokok, muncul sepasang tangan dengan kuku gergasi sepanjang 1 meter menghampiri anda. Adakah ini pemangsa paling kejam dalam sejarah? Kenali Therizinosaurus. Namanya bermaksud cicak sabit. Pada awal penemuannya, saintis menyangka kuku raksasa ini milik kura-kura laut purba. Namun, hakikatnya jauh lebih menarik. Ia adalah milik salah satu dinosaur paling aneh yang pernah berjalan di muka bumi. Walaupun rupa parasnya nampak seperti watak filem seram, Therizinosaurus bukanlah pemburu daging. Sebaliknya, ia adalah seekor vegetarian gergasi. Dengan berat mencecah 5 tan dan leher yang panjang, ia menggunakan kuku sabit tersebut sebagai alat pencakar untuk menarik dahan pokok yang tinggi bagi mendapatkan daun-daun segar. Namun, jangan sesekali memandang rendah pada gergasi ini. Walaupun ia tenang, ia tidak mudah dibuli. Kuku sabit itu adalah sistem pertahanan yang sangat digeruni. Malah pemangsa puncak seperti Tarbosaurus, saudara dekat T-Rex, terpaksa berfikir 2 kali sebelum menyerang. Sekali hayunan daripada Therizinosaurus mampu memberi amaran maut kepada sesiapa yang berani mengganggunya. Therizinosaurus adalah bukti keajaiban evolusi. Ia menunjukkan bagaimana kumpulan dinosaur karnivor boleh berubah menjadi pemakan tumbuhan yang sangat unik dengan senjata perlindungan yang tiada tandingannya. Ia adalah Edward Scissorhands dalam dunia prasejarah. Therizinosaurus, bukti jelas bahawa dalam dunia purba, rupa paras yang menakutkan tidak semestinya milik seekor pemangsa.